Dia macam market, kalau korang kira overall, ETF yang buat macam ni, dia market tak sepatutnya naik macam ni tau. So boleh kata market naik, 6 hari market naik ni bukan dipandu oleh institution. Market naik dipandu oleh exchange, dipandu oleh money maker. Sebab apa? Sebab diorang nak makan liquidity. Diorang nak makan korang punya apa, liquidation. Kan ramai orang buat short, so di pump balik ke atas. Right? So yang pump market adalah market maker lah, bukannya institution. Institution nampak menjual, institution tak beli banyak. BlackRock lagi lah, BlackRock orang beli dijual, orang beli dijual. BlackRock pun lagi ada institution yang banyak menjual. Jadi kita tak nampak pun yang market akan naik lagi tinggi lah. Sebab institution menjual. So bila market maker naik ke atas, pump market naik ke atas, dia adalah sementara. Dia nak makan liquidity je. Lepas dah makan liquidity baru dia akan ikut direction market.